Dalam saham, beza antara pelabur dan penjudi bukan pada untung atau rugi, tetapi pada proses membuat keputusan. Ramai orang beli saham sebab ikut trend, sebab kawan kata bagus atau sebab dengar akan terbang. Tetapi bila harga jatuh, mereka terus panik dan hilang arah. Ini berlaku kerana mereka tak ada sebab kukuh untuk mempercayai keputusan sendiri. Pelabur sebenar masuk dengan logik, bukan emosi. Contohnya, valuasi masih rendah, follow menunjukkan minat beli kukuh, foreign fund mula masuk, corak teknikal memberi signal positif. Dengan alasan yang jelas, mereka tak panik bila harga turun. Mereka cuma semak semula, pelan aku masih valid, atau sudah berubah. Jika berubah, keluar. Jika masih valid, teruskan atau tambah. Tetapi mereka yang masuk tanpa analisis akan sentiasa resah, merah panik, rumor cemas, rate assessment pun nak cabut. Untuk elakkan jadi penjudi, jawab 4 soalan ini. Kenapa beli? Harga zon belian. Jangkaan anda. Bila nak nilai semula? Jika tak boleh jawab, anda tak melabur, anda sedang bertaruh.